Hai, Assalamualaikum. Salam. Jemputlah tengok-tengok dulu botol air ada banyak saiz, ada banyak colour. Wah, cantiknya botol-botol ni. Cuba tengok, cantik kan? Saya macam nak belilah. Apa pendapat awak? Ya, cantik. Tapi, cek dulu Nurin sebelum nak beli. Kadang-kadang cantik di luar, di dalam rosak. Okey, sebentar. Awak ceklah juga. Saya rasa botol ni dah okey dah. Apa pendapat awak? Botol awak okey? Ada rosak apa-apa? Okey, untuk saya okey. Tak ada masalah. Kalau macam tu, kami nak beli dua ni lah. Berapa harganya ya? Ini satu RM25. Kalau dua, RM50. Okey, boleh? Boleh. RM50 je tadi. Sebentar. Ni ya duitnya. Okey, saya jual. Saya beli. Okey, nanti kalau ada apa-apa masalah pasal botol tu, boleh datang sini bagi tahu. Okey, baik. Terima kasih. Sama. Ya. Hazin, tengok botol air tadi yang kita beli. Cantik kan botol ni? Ya, cantik. Tapi tiba-tiba ada nampak salah lah kat sini. Ya Tadi ke? macam tak ada. Cuba tengok betul-betul. Ni salah ni. Alamak. Okey, tak apa. Stop dulu kat sini. Macam mana? Nak buat apa ni? Lah, tak apa. Jangan risau. Selagi kita belum jauh daripada penjual, kita masih boleh berbincang. Ini bukan soal marah, tapi soal keadilan. Oh, jadi kita kena jumpa semula lah dengan penjual tadi tu ya? Ya, dalam Islam mengajarkan kita menyelesaikan masalah dengan cara yang baik. Okey, baik. Jom. Cik, ni ada calar ni. Macam mana ni? Rugilah duit saya beli mahal. Oh, ada calar ke? Saya tengok dulu. Alah, betul ada calar. Minta maaf lah, terlepas pandang kot. Tak apa, sabar Nurin. Kami faham cik. Kami bukan nak marah. Kami cuma nak tahu keadilannya. Itulah, saya pun nak buat yang terbaik. Cuma saya tak pasti caranya. Bagus cara awak semua. Awak berbincang dengan keadaan, penuh tenang dan beradab. Salah. Saya nak tanya lah. Betul ke dalam Islam ni ada hak untuk pembeli dalam keadaan macam ni? Ya, betul. Ia dinamakan khiyar, iaitu hak memilih dalam jual beli. Hak memilih? Macam mana tu? Okey. Khiyar terbagi kepada dua. Yang pertama, khiyar majlis. Selagi awak berdua belum berpisah daripada tempat jual beli, awak berdua berhak untuk memutuskan sama ada nak meneruskan jual beli ataupun awak berdua nak membuat keputusan untuk tak nak buat jual beli. Jadi, disebabkan kami masih di kawasan ini, jual beli ni masih boleh dibincangkan? Ya, tepat sekali. Yang kedua, khiyar baik. Yang mana kita tak tahu dan tak nampak kecacatan barang semasa kita berada di kedai. Jadi pelanggan ada pilihan? Ya, pelanggan ada pilihan. Sama ada dikembalikan wang ataupun ditukar barang. Oh, kalau macam tu saya boleh pilih botol yang baru lah ya? Oh, nak tukar yang baru? Okey, boleh. Asalkan dengan harga yang sama. Botol mana ya yang harga yang sama? Yang botol ni dengan yang ni sama je kecuali yang dua ni. Kalau macam tu, saya pilih botol yang inilah. Okey, baik. Ini botol yang baru. Terima kasih kerana berterus terang. Terima kasih juga. Saya pun belajar macam mana hak sebagai pembeli. Baguslah, bila semua jujur, tak ada siapa rasa teraniaya. Inilah tujuan khiyar yang Islam, iaitu menjaga keadilan dan keberkatan dalam urusan jual beli. Saya belajar sesuatu hari ini. Saya pun sama. Terima kasih Ustazah. Ya, sebenarnya ini muamalah ini sangat penting. Bukan sahaja dalam berniaga, tapi untuk hidup seharian. Menjalankan syariat, hidup diberkati. Khiyar ialah hak memilih sama ada meneruskan atau membatalkan akad jual beli
selagi memenuhi syarat yang ditetapkan oleh syarak. Dalam Al-Quran, pada surah An-Nisa ayat 29, Allah telah berfirman, maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara redha meradai antara kamu. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, maksudnya, penjual dan pembeli mempunyai hak khiyar selagi mana mereka belum berpisah daripada kedai. Selamat beramal.